Pengalaman minum teh moringa. Hari tu kebetulan memang sakit kepala sebab tak cukup tidur lah. Tengok pagi darah naik ke 160. Lepas 160/90. Tapi lepas tu, selepas minum teh moringa lebih kurang dalam sejam lebih, ada penurunan yang sangat ketara. Dia turun ke 140. Jadi rasanya sangat membantu. Dia sangat membantu. Teh moringa kosong. Teh moringa pandan wangi. Betul. Sedap tak Kak rasa? Sedap rasa dia. Sangat sedap. Kakak rendam dengan secik ke? Dengan uncang? Mula rendam dengan uncang, kemudian apabila dah habis tu, ambil uncang tu untuk campur dengan air biasa. Buka dan campur macam ni. Macam yang Azia ajar kan. Sebagai air kosong. Sebagai air kosong, ya betul. Okey. Setakat ni teh moringa pandan wangi berkesan nampak ketara Untuk darah tinggi. Penurunan darah tinggi lah. Mungkin sebab malam tu tak cukup tidur, jadi BP naik lah. Sakit kepala ni kurang tak? Sakit kepala kurang. Dan sakit leher pun kurang. Perasan tak bila minum moringa pandan wangi je, dia rasa badan lain? Badan rasa ringan sikit. Kan? Macam bertenaga. Ya betul. Makin cepat lah kat kerja. Okey, terima kasih Kakak.